Kosong geng. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Alright, so kali ni aku nak pergi mancing. Tapi untuk kali ni rezeki dia ialah aku akan pergi berdua saja dengan Fahmi. So tapi Fahmi akan ada bawa family dia. Kita split rakit. Aku akan naik satu rakit solo dan Fahmi akan naik satu lagi rakit bertiga dengan family dia. So untuk hari ni punya planning kita pergi sama-sama. So macam biasa ini kita punya wakil daripada Wak Nin. Okey. So nama dia Kimi. Aku akan letak dia punya nama, nombor telefon, information semua dekat description. So apa-apa nanti korang boleh register sana. Okey. So kepada korang yang masih lagi belum like, follow dan subscribe, tepi sini ada butang share. Rajin nak tekan. Okey. Okey, aku nak naik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Aku di belakang. Allah Akbar. Okay guys, apa-apa nanti aku akan update. Aku akan update guys. Bye bye. Woohoo. Ni geng, untuk trip kali ni sebabkan satu boat. So kita hantar family dulu. Naik atas rakit untuk keselamatan. Lepas tu baru Kimi akan hantar aku. Okey, jadi Miro Vision nak ucapkan good luck. Esok kita nak tengok hasil. Jaga diri, nanti kita main toss light okey. Kalau kau nak tahu, ini rakit dia orang. So aku punya rakit sana tu. So di direct je. Okey. Duduk. Jumpa lagi. Jumpa esok. Rakit dia biasa-biasa je, kecil-kecil je, tak apa seorang. Boleh lah kan. Let's go guys, let's go. Okay, sekejap saja tadi Kimi baru je bagi aku tips. Nanti aku akan share tips tu pada korang juga. Apa-apa pun, terima kasih Kimi. Jumpa besok pagi. Alright, terima kasih. So, ini adalah keadaan rakit dia. Simple saja. Rakit ni sebenarnya rakit lama. Dia dah pindah banyak tempat. So far pada aku, untuk aku yang berseorangan macam ni, aku tak ada masalah untuk survival. So aku nak share sikit. Lampu yang dibekalkan ada satu, dan dua kat sini. Tu lampu dia. So dia bekalkan bateri dan bilik lah. Bilik yang simple macam ni lah. Untuk aku tak ada masalah. Okay, so apa-apa, aku nak minta korang masa sikit untuk aku set up. Apa-apa nanti aku akan roger guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Okay guys, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Try guys. Apa ni? Senyap je? Duri ke? Janganlah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lawan? Duri. Macam tuka pun ada. Wah, tanda. Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. Tanda first fish of the day. Alhamdulillah. Yeah. Try guys, try. Kita try apa ni? Wah. Duri punya, patutlah. Yes, right. Kita try apa ni? Air agak perlahan, jadi ikan tak berapa aktif.
Wah, unga. Bismillah. Woohoo! Unga Ries, unga Ries. Unga. Kalau korang nak tahu, sana tu adalah rakit Fahmi. Antara rakit yang macam ada sangka tu, yang warna pink tu, itu rakit Fahmi. So daripada tadi aku masih bakar je kan. Aku dah dapat 2 ekor unga ni. Saya bakar aku jerit. Woo. Biar dia bakar badan muka dia. Haha. Pada lagi tak. Kau lucut ni. Oh, ada kekek punya. Wah, kekek lah. Kekek punya. Aku pun pelik lah. Baru sekejap tadi ada satu bot letak jaring daripada kanan aku sampailah ke sana tu bot dia. Pelan-pelan nampak ada 2 orang tu. Laut ni luar, bagilah jauh sikit. Sebelah rakit lah aku nak letak. Aku tak faham lah. Pun tak guna. Baik aku layan ikan ni bagus. Kadang-kadang orang tak ada common sense ni. Pening aku. Pelik. Orang lah guys. Kecil je kot ni. Ikannya kecil-kecil. Apa tu? Bunga. Macam bunga. Bunga lagi. Bunga lagi. Alhamdulillah. Bunga. Strike. Wah. Apa ni? Bisa juga ni. Ngah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besarnya. Alhamdulillah, syukur nikmat. Right. Cik, tak ada power. Kekek dia melawan kau tak padang dengan keping. Lawan yang Atan pula sangkut. Ya Allah. Satu, 2. Ni je. Wah. Keras. Ni apa ni? Aduh, janganlah duri. Gaya duri ni guys. Aduh. Tak. Itu tempat bunga. Gaya duri. Tahu ni. Kan betul. Memang gaya duri. Wow. Habis aku punya tali bersangkut ni. Ada tu. Ini ajak bergurau lah geng. Tadi dah angkat. Selembut. Tu. Dia ada geng, dia ada. Sebab belah sana tu tukun. Alamak. Dah agak dah makcik ni punya. Ambil kau. Dagu besar dapat. Siapa nak RM5. Telur asing. Telur aku jual RM25. Kalau ada telur lah. Aku tak minat. Makan senyap ni. Aduh, ni mesti duri ni. Tegak yang layan. Entahlah. Sebab ini orang kecil.
Jadi macam-macam ikan boleh makan ni. Kalau duri. Aku dah agak dah. Memang dia kerja dia lah. Tepuk kang ah. Kau tepuk aku yang mensan nanti. Aku nak gulung sebenarnya. Tak nak berhenti, nak pergi semayang kejap. Ada yang menarik-narik. Tapi itulah, sebab I ni orang kecil. Biasanya ikan-ikan ni dia akan rapat dengan bakau ataupun tukun-tukun yang sedia ada. Jadi kebaran kalian untuk ikan makan tu cerah lah. Cumanya dia tak melawat. Macam tu. Ada tadi ada. Ini kalau lendir macam ni, nama dia duri lah. Oh, kasar. Kasar. Sekejap. Pising. Kasar, geng. Kena pula dekat orang kecil pula kau makan. Buat apa? Kasarnya. Sakit tangan aku. Aku tak tahu kenapa ni. Ada lagi ke? Alah lucut. Alah rabut. Allah Rabbi. Patah. Mata aku patah. Korang relax kejap. Yang kecewa tu aku. Jangan sedih sangat. Jom kita tengok mana silap. Kasarnya. Kesimpulannya, penting untuk ambil tahu tentang sisi real korang, cara melayan ikan, cara penggunaan drag dan jangan panik. Aku tak tahu mana disangkut. Wah, kerapu dah agak lah. Mesti tadi kerapu juga lah. Tadi tu mesti kerapu. Yang patah tadi tu kan, mesti kerapu. Boleh agak lah. Kalau satu dah keluar, mesti yang lain pun ikut keluar. Alhamdulillah. Kerapu. Boleh lah. Syukur. Strike guys. Tapi ni ni duri. Au, ada benda keruh. Ni gaya-gaya duri makan ni geng. Dia angguk tu. Tak. Tambak. Wow. Dah lama tak nampak tambak. Alhamdulillah. Syukur tambak ada. So mana ada beting lah sana. Okay gang, satu lagi information. Kalau korang ada jumpa tambak, ikan tambak macam ni lah. Okay, ikan tambak ni dia suka main dekat beting tau.
Dia suka main dekat beting yang macam bukit gitu kan. So bila dia ada, maknanya depan tu ada beting. Sama ada korang baling sebelum atau selepas. Sebab dia selalu makan kat sana. Tapi okey lah, boleh lah. Tak pun, ada satu lagi tips. Dia selalu duduk dekat dalam teranas. Dia berlonggok kat situ. Teranas tu macam rumput. So banyak plankton-plankton yang boleh dia makan. Tapi kali ni dia makan umpan aku. Okay guys, tiba-tiba ada yang ngikut ni lah. Apa dia? Share. Oh, aku dah agak lah. Dia mesti ada lagi kat sana. Dia mesti ada. Kan betul tambak lagi. Oi, apa yang menyangkut? Oh, dah bergulung-gulung. Tak apa, aku larikan ikan dulu. Ada banyak teranas kat sana ya. Beting pun ada. Alhamdulillah. Okay guys, so sekarang jam menunjukkan pukul 6 petang. So lepas je daripada aku dapat kerapu tadi, tak ada hasil apa-apa lagi setakat ni. Sebab mungkin ni dah air kemuncak. InsyaAllah apa-apa nanti aku akan ambil lagi sekiranya ada hasil. Mungkin juga aku akan break sekejap untuk aku rehat, untuk aku mandi, untuk aku solat. Nanti apa-apa nanti aku akan sambung lagi video ni. Stay tune guys. Okay, bye bye. Aku nak angkat, tiba-tiba dia ada benda tarik. Rezeki lah. Weh, pusing-pusing lama ke ni? Lacok ke lama. Ke lama? Lama je dia pusing-pusing macam tu. Mana ada binatang lain? Alhamdulillah. Apa ni? Kawan. Wow, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tada. Oh. Alhamdulillah, sangkutlah kat pintu. Alhamdulillah. Ngaris. Betul lah. Guys, strike yang pertama di malam hari. Yahoo! Apa ni? Alah, helikopter lagi. Ni nama dia Gelama. Bolehlah. Okay guys, so dah menjelang sesi malam ni. Aku lupa nak bagi tahu korang yang siang tadi aku ada explain pasal berkenaan lampu keadaan belah malam. So ni adalah keadaan dia. Bila bahagian depan ni ada satu lampu, bahagian tepi ni ada satu lampu, dan bahagian belakang ni ada agak gelap sikit lah. Tapi walau bagaimanapun, Kimi akan ada, dia dah sediakan satu lampu portable, yang mana kita boleh gunalah. Itu untuk memang untuk kegunaan kita. Okay, ni macam ni keadaan dia. Air betul slow. Aku pun terpegun. Bila air slow ni susah sikit lah, ikan besar-besar tu nak masuk kan, kita nak ada arus sikit. Tapi macam mana, kita ni mancing je. Sangkut. Sini pula dah. Bersilang-silang tangan aku. Duri ni. Betul duri. Tengok gaya dia angguk-angguk giling-giling pun dah tahu dah di duri. Tak apalah. Alhamdulillah. Lampu tak buka geng. Lampu tak buka. Okey, besar sikit. Okey, strike di malam hari. Aku pun tak tahu apa benda yang makan ni. Dah lama senyap, tiba-tiba ada. Jom kita tengok. Alah, Cik Gelam.
Bohong lah, menipu. Okay, strike di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry geng, aku terpaksa pakai lampu kuning sebab tak nak ikan spesies macam siakap tu lari. So layan dulu lah Ni macam ni angguk-angguk ni, kenduri pun ada. Apa ni? Lah, gemang ke? Alamak, takutnya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay. Oh, 9 lah. 9 ya. Alhamdulillah. Start je malam hari. Boleh. Okay, strike. Lama tanggal pula aku punya apa? Kamera punya holder ni. Sekejap geng, aku setting sekejap. Biar ikan tu rasa macam dah solihut. Okay. Jangan tiru Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gemang lagi lah geng. Baik, kenapa dia boleh pusing sana? Allah Akbar, sangkut kat sana pula. Natang beruk tu lah. Takkan aku nak celup aku punya mesin. Lah geng. Oh, boleh lepas. Alhamdulillah. Besarnya. Besarnya awak masa awak aku. Ya. Sekejap aku nak bersawak aku sekejap. Aduh, main seorang-seorang kan dah susah. Masuk. Oh adik. Adik, masuk. Sini adik. Masuk. Sini adik. Okey, pandai dia. Bijaknya dia. Besarnya geng. Allah Akbar. Besarnya awak nak. Okay. Aku tak tahu apa yang makan, tapi korang layan je lah. Aku rasa ni macam gelama. Betul gelama. Okay, gelama sampai besar. Boleh ambil, boleh makan. Nyam. Boleh tahan. Apa ni? Wah, gerut lah. Gerut tebal ni. Tebal. Oh, ada jugalah kat sini. Mantap lah. Kalau dia ada, makna ada lagi kat bawah tu. Okay. Boleh. Kecempat tempat yang sama. Double strike. Assalamualaikum dan selamat pagi. Aku masih lagi kat sini seorang-seorang. Untuk sesi malam tadi cukup sekadar sampai pukul 4 kalau tak silap. Lepas tu air dah mati dan
sekarang ni batu air dah air surut sampai pukul jam 12 nanti, yang perlahan punya kan. Kamu boleh nampak macam cermin air dia kan. Tapi tak apa, aku mungkin akan stay lagi dalam beberapa jam lagi insyaAllah. So masih ada masa lagi ni, aku akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan hasil. InsyaAllah apa-apa nanti aku akan tunjuk korang. So stay tune dulu, okay? Pergilah buat air ke apa ke, makan ke apa ke, sampai tengok video aku ni. See you guys, bye bye. So apakah ini pagi-pagi? Mudah-mudahan ikan cantik lah. Wah, gerut. Tebal lah. Alhamdulillah. Tebal lah pipi. Tebal lah pipi. Alhamdulillah. Syukur. That's right. Di pagi hari. Wah, apa tu? Apa ni? Alah, duri lagi lah, cok. Nyampah, mak. Hai. That's right. Wah, unga besar, alhamdulillah. Unga, alhamdulillah. Pagi-pagi diminta makan ya. Sekejap nak tengok dulu. Awak solihuk tak? Okey, awak solihuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Unga rias. Okey, besar juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. That's right. Unga lagi. Mantul. Baby unga. Jenak. Okey. Jam pun dah menunjukkan pukul 11 pagi. Jadi 11.30 macam tu, Tekong Kimi akan ambil aku. So korang kena bagi aku masa sekejap. Aku nak kemas dulu, sampah-sampah dulu kat sini. Nanti aku akan tunjuk korang hasil apa benda yang aku dapat dalam box ni. Aku minta korang masa sikit. Stay tune, sabar jap. Nanti aku akan tunjuk korang. Okay, see you guys, bye bye. Okay guys, ini adalah hasil aku untuk hari ini. Tada, tengok. Okay, kita start dengan semilang dulu. Kita ada ibu semilang, ini anak semilang. Kita ada kerapu, mayong kat sini, dan gelama macam biasa, ikan favourite. So aku ada 3 ekor unga tanda yang bersaiz ya, dalam 700 gram macam tu. So okay, so far boleh buat lauk. So ni angkatan dengannya lah. Kalau korang perasan, aku ada dapat duri. Kebanyakannya duri tu aku lepaskan lah sebab besar saiz kecil. Bukan tak sudi makan, cuma dia saiz kecil. Kalau saiz macam ni sedap lagi makan. Itu sajalah. Okey, Kimi pun dah sampai. Aku pun dah nak beredar. So dengan ini aku nak letakkan aku punya stiker di sini. Aku dah minta izin dengan owner. Owner kata tak ada masalah. So menandakan aku dah pernah datang sini. Alright. Okay, ingat kalau korang jumpa aku dekat luar sana, nampak muka aku, sila tegur.
Okey, dekat video sebelum ni korang akan nampak aku macam mana. Sila tegur je, nanti aku akan bagi ni. Sebab stiker ni aku akan bawa ke mana-mana saja. Okey, itu saja. Bye bye. Okey, itu saja video untuk kali ini. Fahmi pun dah terbakar tengok hasil aku sini. So aku nak ucapkan terima kasih pada Kimi, kita punya tekong. Jadi macam biasa, korang kalau nak naik rakit Kimi atau dia panggil rakit Wagnin, okey, aku akan letakkan semua information tu ada dekat dalam description dengan nombor telefon dengan nama owner ni. Korang boleh tengok. Aduh, aku penat. So itu saja daripada aku. Terima kasih pada korang yang dah sudah menonton. Jangan lupa tekan like kalau korang suka video kali ni. And then semua sumbangkanlah subscribe tu. Terima kasih semua. Bye bye. Assalamualaikum.